Baik, yang ketiga kita nak tengok apa? Mungkin dah nampak dah ada apa dekat ayat ni. Ada qalqalah lagi satu. Okey. Qalqalah lagi satu dekat sini pada huruf qaf yang bertanda sabdu. Ingat tak? Siapa ingat lagi? Apa nama dia? Peringkat dia. Kita kata dia martabat lah qalqalah ni kan. Kalau dekat tengah-tengah ni, bila di tengah-tengah kalimah, kita panggil sebagai qalqalah surah. Okey, bunyi yang tidak berapa jelas. Lantunannya tidaklah sebegitu jelas dengan qalqalah ini. Qalqalah di hujung ayat yang bersabdu. Siapa ingat nama dia? Qalqalah akbar, subhanallah, sangat terbaik. Okey. So ingat macam mana? Kalau lupa sangat macam mana yang Ustazah lupalah macam mana bunyi dia, macam mana nak lantunkan qalqalah yang bertanda sabdu ni, huruf bertanda sabdu. Kita bunyikan dulu seperti dia berbaris. Al-haqqa. Al-haqqa. Dah tahan suara sikit kan? Al-haqqa. Baru bunyi baris. Jadi bila kita nak matikan dia sama juga. Kita tahan suara dulu baru kita bunyikan lantunan suara dia. Lantunan suara bukan bunyi fathah. Okey, bukan bunyi fathah. Tapi bunyi suara yang melantun. Al-haqqu. Al-haqqu. Bunyi lantunan tu yang tebal lah. Jangan baca al-haqqa. Al-haqqa. Itu nipis. Tak sesuai dengan huruf qaf. Huruf qaf huruf yang tebal. Okey, huruf yang tebal. Jadi bunyi lantunan suara dia pun tebal. Cuba sebut dengan saya. Al-haqqu. Al-haqqu. Bunyi dia kalau sekali dengar ku ke? Ko ke? Bukan. Dia antara bunyi baris atas dan juga baris hadapan. Antara. So dia bukan ko, dia bukan ku, tapi dia ko. Dengar Ni baris atas ko. Baris depan ku. Kalau ko. Ko. Bunyi yang tebal sedikit. Okey, tapi tidak menyerupai baris atas ataupun baris hadapan. Hampir dia pertengahan antara. Okey, boleh Saya sebut lagi sekali. Cuba sebut lagi sekali. Al-haqqu.